Okey, bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Portoza Channel. Hari ni kita kembali dengan V100. Hari ni kita nak tampal apa? Kita nak tampal terus. Okey, hari ni cover set baru. Cover set purple. Purple. Okey. Hari ni kita nak tampal stiker. Kita nak tampal stiker ni kat sini. Kita pakai satu stiker ya. Tak pakai lagi stiker cakar ayam. Kita nak tampal stiker, and then kita nak tukar tukar apa ni? Tukar bateri. Tukar bateri lah. So, jom kita tampal stiker dulu lah. Tampal stiker dulu. V100 Type S address. Okay, jom kita buka. Kita tampal. Kalau kau tengok stiker ni kecil sikit. Ni besar, yang sebelah kiri, sebelah kanan, ni depan. Okey. Jom kita buka yang ni. Kita tampal kat situ lah. Tampal kat situ. Bukan kat sini tau. Kat sini je. Kita letak sabun sikit. Okey, kita dah bersihkan tempat. Jom kita tampal. Saya tampal macam ni lah. Atas sikit. Tapi taklah atas sangat. So cantik lah ni. Okey. Stiker V100 ni dia tak banyak pilihan. Ada stripe cakar ayam, stripe first model tu, dengan stripe CC tu. Kalau kau tengok yang CC tu, model-model baru lah. Okay. Ni lagi kita buang yang depan ni. Kita buang yang depan ni. Kita tampal belah sana pula. Okay. Saya tampal sebelah kanan, tadi sebelah kiri. Kita gerak ke depan pula. Cabut lah stiker lama. Stiker lama ni dia macam duduk sinar sikit, dia tembus. Stiker baru dia betul-betul solid lah. So kita nak tampal ujung dia masih kat sini lah. Nak tampal sini boleh, tapi tak lawa kita tampal tengah-tengah. Okay. Kita tampal macam tu sikit. Okay. Kita letak sabun sikit. Sabun sapu dulu. Okey. Then kita buka stiker. Kita letak air sabun belakang dia. Kita letak air sabun. Korang letak lah. Nak tengok lah kat mana. Sebab dia boleh gerak-gerak lagi. Okey. Okey, nampak macam cantik lah kat situ. Okey. Okay. Alright. Ke bawah sikit. Okay. Cantik lah. So, situlah kejadian dia. Saya nak lap sekejap. Macam itulah kejadian dia. So, saya dah pasang stiker depan. Okay, kiri tu. Stiker kiri. And then stiker kanan. Okay. Apa yang kedua saya nak buat? Nak tukar bateri. Okay, nak tukar bateri. Jom kita unboxing ni dulu. And then kita tukar bateri. Okay, kita unboxing. So, saya pakai brand Tokyo Hama. Bukan Yokohama, Tokyo Hama. So, saya tak buka dia punya plastik tu. And then kita masuk sini lagi ya. Kita punya terminal ya. Sebelum ni saya pakai bateri Koyoko. Ini saya pakai bateri Tokyo Hama. Saya tengok Koyoko tahan setahun lebih sikit setahun 2 bulan, setahun 3 bulan. Dan dia kong. Ini kita try tengok bateri ni. Saya tak ada sponsor untuk buat bateri ni. So saya tengok bateri ni boleh tahan berapa lama. Okay. Dekat V100 saya. Untuk buka bateri awak kena buka skru ni. Korang kena buka skru ni, access tepi ni. And then jatuh pula. Satu lagi skru bawah ni. Skru bawah ni awak kena buka juga. Okay, and then kena tarik ke belakang. Jangan kepak tau, nanti patah klip dia. 1, 2, 3 klip. Nanti saya bagi tahu klip mana yang patah. Kena buka skru ni. Buka skru ni, kau kena tarik ke belakang tau. Tarik ke belakang. Kepak tu tarik. Tarik baru tarik ke belakang. Tu. Klip ni selalu patah. Klip 2 ni. Klip 2 ni tarik ke belakang baru dia buka.
letak ni. Kena buka skru ni, dua ni. Tapi saya tak pakai skru, saya pakai kabel tight. So sebab bateri B100 ni senang kong, saya pakai kabel tight, senang sikit. Saya buka, saya potong, saya pasang, saya ikat balik kabel tight. Okay. Oops, tu dah saya cabut kabel tight. Okay, dah boleh cabut dah bateri. Dulu saya pakai Koyoko gel. Nampak? Dia dapat tembuh warna kuning dah. Chain advice. So, kita buka ni, buka skru ni. Dan kita tukar lah apa ni? Bateri ni. Okey, buka skru ni, tarik lah bateri orang. Okey. Bateri ni, ni saya buat wire grounding lain ni. Wire grounding tu pada bateri ni ke body je. Okey, dah keluar. Bateri Koyoko ni setahun, 2 bulan, 3 bulan dia kong. So brand Koyoko ni okey juga. Semua saya nak try brand baru lah. Brand baru, brand Tokyo Hama. Okey, ni kita tukar dengan plaster ni kan. Sebab saya letak ni supaya bateri tu tak bergegar. So dia dah bagi ni kan. So kita try tukar apa ni, polystyrene ni. Dia dah bagi polystyrene ni, try tukar, letak sini. Okey. Okey. Saya nak potong sikit. Potong, masuk situ cantik. Kita letak sini. Saya tengok ngam tak ngam. Okey, ngam, fit. Fit. So tak bergerak lah. Tarik bateri wayar ni keluar. Ini kita tolak ke dalam. Tolak ke dalam. Okey, kita tolak kejap. Tolak bateri tu, dah duduk cantik lah. Buka skru balik, masukkan skru ni balik, Okey, dah pasang lah bateri. Dah cantik. Sebab ni bateri ni tadi indikator. Kelebihan Koyoko ni pula, dia ada indikator sini. Kau boleh tekan test, mask change, charge advice, usable. Tapi charge advice ni pun dah kalau nak tukar dah, dia tak kuat dah. Okey, jom tutup. Kita tutup balik lah. Kita boleh tutup balik. And then kita try crank motor ni. Okey, saya dah ikat dah balik tapak ni. Biasa orang tak skru. Tak, saya tak kabel tight je, senang. Sebab setahun sekali kau tukar bateri, tak kabel tight je. Ini kita try crank motor ni. Saya dah hidup kunci. Kita tekan brake, kita try start. Oh, tak boleh. Ada masalah lain. Okey, dah siap tutup ni. Korang tutup ni balik. Tutup ni balik. Ni tekan, tolak ke depan. Tekan, tolak ke depan. Pasang 2 skru. Satu skru sini, satu skru sini. Kat sini. Okey. Itu saja video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share video ni kawan. Dan sekali guys, tolong subscribe guys. Bye.